Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua yang berada dalam Masjid At-Taqwa 1 ini, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana masih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan melazimi dengan ucapan kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang bererti segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu, wahai Allah, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya, sehinggalah ke malam ini untuk sama-sama kita terus istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Dan syukur kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama bertemu dalam kuliah maghrib bulanan kita pada setiap hari Selasa minggu yang kedua. Jadi insya-Allah sementara kita nak menunggu masuknya waktu isyak pada malam ini, jadi marilah sama-sama kita meneruskan lagi menghayati beberapa lagi buah hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi kita menyusuri hadis-hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala, yang mana insya-Allah pada malam ni kita akan sambunglah pada hadis yang membincangkan bermacam-macam jenis sedekah. Jadi ada jenis sedekah ni macam-macam, kepelbagaian. Cuma bila kita faham tentang sedekah ni, apa saja yang kita sumbangkan melalui material, sama ada harta wang ringgit
Tetapi dalam agama, dalam Islam ini, maka dikembangkan lagi perkara kebaikan yang namanya sedekah ini. Ada juga perkara yang melibatkan amalan-amal soleh, ya. Sehingga Nabi kita SAW menyebut kullu ma'rufin sadaqah, ya. Maka semua perkara-perkara baik itu, maka kesemuanya di sisi Allah Ta'ala dikira sebagai satu sedekah. Baik, kita tengok hadis yang pertama pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams ya'dilu baina ithnaini sadaqatun wa yu'inu ar-rajulu 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-thayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin yaqtuha ila as-salah sadaqah wa yumitu al-adha 'ani at-tariq sadaqah. Rawahu al-Bukhari fi sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang telah saya bacakan bagaimana pernah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah yang meriwayatkan bahawa suatu hari Nabi kita SAW menjelaskan lebih detail perkara yang berkaitan dengan ibadah sedekah ni, ya. Sehingga Nabi kata bagi tiap-tiap ujung, ya, jari anak Adam tu, ya, maka setiap hari itu maka tak lari dalam perkara yang berkaitan namanya sedekah, ya. Pertamanya Nabi SAW menyebut, ya, antara perkara yang termasuk daripada satu bahagian, ya, di kalangan melakukan amal sedekah ini ialah ya'dilu baina ithnaini sedekah, ya. Nabi kata seseorang lelaki, ya, ataupun berlaku keadilan di antara orang-orang, ya, yang berselisih faham, ya, yang bertelingkah, maka dia di sisi agama ni dikira sebagai sedekah, ya. Maknanya pertama ni tuan-tuan baru faham kepada kita, kalaulah, ya, ada dua orang sahabat kita ni yang dia bertelingkah, ya, dan bukan sekadar bertelingkah sampai nak membunuh, ya. Jadi pada ketika itu kitalah yang ada di sisi mereka ni, maka kita mengamankan, ya, mendamaikan kedua-dua sahabat yang nak bermusuhan ini. Maka orang yang ketiga yang mendamaikan itu, maka dikira sebagai amalan sedekah baginya. Allahu Akbar, ya. Jadi nak jadi orang yang ketiga yang mengamankan ni susah ni, ya. Biasa orang ketiga ni lah yang cucuk jadi batu api tu, ya. Dia lah batu api, dia lah tikam belakang, ya. Dia lah gunting dalam lipatan, dia lah ambil kesempatan semua, ya. Jadi kalau siapa yang dapat jadi orang ketiga ni, maka insya-Allah tuan-tuan, ya, dia sudah buat satu amal baik yang mana di sisi agama kata Nabi SAW dikira sebagai sedekah. Jadi mudah-mudahan suatu hari nanti kita dapatlah amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya wa yu'inur rajul 'ala dabbati fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Yang keduanya adalah seseorang itu dia menolong seorang lelaki untuk dinaikkan di atas binatang tunggangannya, ya. Dan juga mengangkat barang ke atasnya, maka dia pun dikira perbuatan itu dinamakan sebagai sedekah. Maksudnya kalau ikut dalam hadis ni, maknanya dia tolong, ya, mengangkat orang tu untuk menunggang unta, menunggang kuda, sebab kerana dia dah tak mampu, mungkin sebab kerana faktor usia, ya, dah tak mampu untuk duduk macam waktu muda dulu, ya. Dia perlu dipimpin, dia perlu diangkat. Dan bukan setakat itu saja tuan-tuan, ya, maka barang-barang tuan yang dah duduk di atas unta tadi pun ditolong angkat juga. Maka di sisi agama tuan-tuan dikira sebagai satu perkara yang namanya
sedekah. Ya. Ni cerita kenderaan tunggangan dululah. Kalau demo naik unta, tuan-tuan, kalau hari ni kita transformkan zaman kita, bantu Tok Wan tu naik motosikal LC lah. Ya. LC 135. Ya. Biasa kalau orang tua-tua ni dia dah jarang beli motor yang kelas ni. Ya. Tapi saya tengok orang Bukit Kapar steady ya, naik motor ada kelas. Ni mesti pencen polis dulu ni. Kan? Jadi maknanya dah bisa dah berumur ni tuan-tuan, dia kalau boleh nak motor skuter je. Pulas jalan. Ya. Kalau tak atas jalan pun dalam parit dua-dua je. Kan? Saya tengok ada satu video ni, dia bukan dekat Bukit Kapar lah yang pastinya. Dia kat luar negara, ya. Dia umur pakcik Tok Wan tu, saya ingat dia tulis kat situ umur bukan penghalang, ya. Bayangkan umur kat situ kalau ikut dia dah berumur hampir kat 97 tahun, ya. Dia kata umur bukan penghalang tu, maknanya waktu tu kebetulan pula ada tournament naik kayuh basikal, ya. Jadi kita pun tak perasan lah dia ni umur 90 lebih, ya. Jadi bila dia start saja daripada garisan permulaan tu, ya, awal-awal sekali tak sampai garis penamat, mula-mula dah jatuh longgang lah, ya. Ya, memang tak halang, umur bukan penghalang lah, memang bukan halang pun kan. Tapi pada-pada lah, ya. Tengoklah umur kita, ya, padan-padan lah, ya. Macam kadang-kadang kita pun tuan-tuan bila dah meningkat usia ni, dia tak boleh nak main, dia tak boleh nak bersukan macam mana orang muda dulu, kan. Itu kadang-kadang saya duk peringat kat orang, kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang lupa diri juga, ya. Baru ni masuklah satu tournament tuan-tuan antara guru-guru, ya, di sekitar Gombak tu, ya. Jadi saya ni main sepak takraw, ya. Ya. Jangan tengok macam tu saya memalulah. Iya ke ni kan? Ke jadi referee katanya. Ya. Jangan pandang sebelah mata, ya. Tapi bila kita masuk dalam padang tu, kadang-kadang dia lupa diri yang kita ni dah tak mampu nak main macam mana 15 tahun yang lepas, ya. Bila main sekali tu yang balik rumah tuan-tuan sakit pinggang, yang sakit lutut dan sebagainya. Jadi orang rumah lah tolong picit, tolong urut. Yang buat macam mana? Dia yang ada pun. Jadi sebab itu tuan-tuan pada-padalah, ya. Pada-padalah dengan diri kita, tengok nilai muhasabah diri kita sendiri. Petang lagi kalau dalam keadaan tuan-tuan, ya, kita dah berumur ni, maka sudah pasti tuan-tuan kita perlukan kepada nilai bantuan. Tu yang Nabi kata, ada pun orang yang sihat membantu orang yang dalam keadaan kesusahan ini, maka di sisi agama dikira sebagai sedekah. Jadi mudah-mudahan lepas ni kita banyaklah bantu tuan-tuan orang nak naik tunggangan dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang seterusnya Nabi kata, wal kalimatu thayyibatun sadaqah, ya. Adapun kita bercakap baik, maka itu juga dikira sebagai sedekah. Maknanya kita cakap dengan lemah lembut, ya. Maknanya dengan arti kata kita menerapkan nilai sopan santun, ya. Lepas itu dengan orang tua-tua ni kita tak boleh nak macam mana kita cakap sama level dengan kita. Dia kena cakap lembut. Dia kena ada perasaan hormat. Dan apatah lagi anak-anak kita ni tuan-tuan ni, dia dah hari ni kalau tengok budak-budak, dia dah hilang nilai adab-adab tu. Akhlak tu dah tak berapa nak macam mana zaman kita kecil-kecil dulu, ya. Kalau dulu kita nak lalu depan orang tua, mak kita dah jegih mata daripada jauh lah. Nak lalu kat belakang tu minta izin dulu, ya. Mari dengan budak-budak sekarang, dia lalu depan kita siap langkah kepala ke. Ni tu budak-budak. Dan kalau datang rumah tuan-tuan, pak saudara datang rumah, masing-masing buat tak tahu, ya. Kalau dulu kita dikerah, ya, untuk pergi salam, cium tangan. Macam tu juga kalau kita mak ayah hari ni, dia tak terapkan nilai yang pernah dia lalui satu ketika dulu, maka jangan pelik lah kalau saat ketika mana dia tua nanti,
maka dia tak dapat kasih sayang daripada seorang anak. Sebab apa? Sebab dia sendiri tidak membina akhlak di kalangan anak-anak mereka ni. Jadi kita takut benda tu jadi anak kita. Wa na'udzubillah min zalik. Maka alangkah eloknya kalau boleh, biarlah ajar anak kita bersopan, bercakap, biar kita fikir dulu. Jangan bercakap tak fikir langsung perasaan orang. Kadang-kadang hari ni budak-budak dia terkesan dengan kawan dia yang baik, itulah sahabat dia handset. Itu kawan dia. Kalau dulu kita tuan-tuan nak main, kena buat mainan sendiri tuan-tuan. Sama ada kita main 7 slipper, main 7 orang, main apa nama tu, tin botol tu, lemonade tu, tu semua kita create sendiri. Tuan-tuan, hari ni anak kita memang tak risau, dia memang sentiasa boleh katakan 24 jam ada di rumah. Tapi apa yang dia buat dalam bilik pun kita tak tahu. Ini menyebabkan tuan-tuan rosaknya pemikiran ni, sehingga kadang-kadang bila kita tengok anak-anak kita ni, bila dia dah kerap sangat main TikTok, TikTok sekarang ni macam-macam style ada. Tengok raya baru ni macam-macam. Gaya, bukan gaya budak-budak tu, gaya Tok Wan tu. Tok Wan tu pun hebat, siap boleh hafal lagi tu. Ada ketupat ni boleh ikut benda tu. Jadi yang ni yang kita risau tuan-tuan. Sampai nak takbir pun dia terbuat-buat gaya TikTok tu. Ni yang berlaku dalam pada anak-anak kita pada hari ni. Jadi sebab itu kalau boleh train awal-awal ni, biar anak kita ni biar cakap dalam keadaan sopan santun. Yang melihat kalaulah dia bercakap dengan orang tua, maka rendahlah dia punya percakapan, apatah lagi bercakap dengan mak dan ayah dia. Maka semua itu Nabi kata wa kalimatun thayyibatun sadaqah. Dia kira sebagai sedekah. Yang seterusnya wa kullu khutwatin yakhtuha ila salah sadaqah. Adapun tuan-tuan apa-apa embah-embah yang berjalan tadi nak datang untuk solat berjamaah menuju ke masjid dalam kuliah musliman, maka itu juga dikira sebagai sedekah. Setiap langkah kita tu, maka dalam hadis Bukhari bahawa Allah Ta'ala akan tambah dia punya pahala dan hapuskan dosa-dosa kecil. Ini bagi mereka yang banyak berjalan menuju ke rumah Allah. Sebab itu antara amalan yang Nabi pernah offer kepada sahabat-sahabat, ala adullukum ala amalin yamhullahu bil khataya wa yarfa'u darajat. Wahai sahabat, nak tak saya bagi tahu pada awak antara amalan yang kalau awak buat, maka Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kamu dan angkat darjat kamu di kalangan manusia yang lain. Maka sahabat tanya kepada Nabi, apakah amalan itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi kata yang pertama sekali adalah kasratil khutah ilal masajid. Maknanya kita banyak berjalan rumah Allah Ta'ala ni, maka kita akan dapat nilai keampunan dan diangkat darjat di kita sebagai orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada itu, kalaulah kita yang duduk di sekitar Masjid At-Taqwa ni, kalau dekat, banyaklah berjalan. Sambil-sambil kita berjalan pun dia kira exercise juga. Tapi kalau macam saya daripada Kundang nak berjalan, saya ingat tak sampai dah lah. Tadi naik kereta beberapa kali nak tidur. Jadi maknanya yang bawa motor ni, yang jalan kaki ni, kesemuanya itu akan dihitung di mahkamah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan dikira sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saya nasihat. Bila saya tengok baru ni dalam satu video yang berlaku di mana tak ingat lah. Kalau seorang Tok Wan ni dia baru keluar daripada solat Jumaat. Kat mana tu? Yang langgar dek trailer tu. Hati-hatilah pakcik-pakcik Tok Wan yang bawa motor ni. Tambah-tambah waktu malam. Kita bukan nak marah, tapi itulah terpaksa kena cakap juga. Yang bawa lori pun satu hal. Dalam kampung pun dibawa laju juga. Jalan kampung dibawa laju. Jalan tu bukan besar mana pun. Jalan muat satu kereta. Tapi sebab ialah tak nampak bagi besar tu, yang muat-muat satu kereta tu, jalan tu dibubuh juga lain belah dua tengah. Muat-muat motor je. Tapi dia laju kan.
Sepatutnya kita tempat-tempat macam ni, kalau bawa kereta motor sekalipun, ya, maka bawa lah dengan hati-hati. Sebab kadang-kadang Tok Wan ni lah, memanglah kalau ikut dia punya ajal tu memang betul lah. Tapi paling tidak ada juga usaha kita untuk berhati-hati. Walaupun kita betul sebenarnya, tapi sebenarnya kita kena tengok kemalangan ini tuan-tuan, leka dalam masa 3 saat. Maka sedar-sedar tuan-tuan, maka kita sudah berada di hospital yang berdekatan dengan tempat kita. Ya. Jadi tuan-tuan, ya, kadang bawa balik kereta seorang-seorang, nanti kita akan tengok lepas ni, ya. Hadis yang mana Nabi kita melarang untuk kita musafir seorang-seorang. Ada hikmah dia. Baik. Dan Nabi kata, setiap kita yang menuju ke masjid ini, maka itu juga dikira sebagai sedekah. Yang terakhir sekali dalam hadis ini, apa dia Nabi kata apa? Wa yumitul azab fi tariq sadaqatun. Adapun membuang duri di jalanan, maka itu pun dikira sebagai satu sedekah. Maka kita tengok di jalan tu dia ada besi, dia ada benda-benda yang boleh memudaratkan orang, jatuhkan orang, kan. Jadi tolong kita angkat, letak di tepi, supaya anak-anak kita yang bawa Grab ni, ni pun satu hal juga, punya laju nak mampu. Laju dia menyelit tengah-tengah, akhir-akhir tak boleh keluar, tengah-tengah dia kepit dengan lorinya. Jadi tuan-tuan hati-hati, bila kita bawa keluar ni besi-besi di tengah jalan pun, dalam masa yang sama kita pun tengok kiri kanan. Memanglah kita nak buat perkara sedekah ni, tapi tengok jugalah yang di jalan itu penuh dengan kereta ataupun sebaliknya. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan tengok, ya, Nabi kita SAW menjelaskan tentang sedekah ni bukanlah semata-mata hanya kita boleh mampu untuk kita melakukan dengan pemberian dari sudut harta semata-mata. Bahkan apa saja perkara kebaikan, maka kesemuanya di sisi agama yang ada manfaat bagi masyarakat, diri, agama dan juga keluarga, maka kesemuanya adalah dikira sebagai satu sedekah. Kembalilah ucapan ringkas Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Maka setiap perkara yang baik itu maka dikira sebagai satu sedekah. Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati Allah Taala sekalian. Hadis yang kedua, berjalan seorang diri. Ni hadis yang kita sebut tadi. Baik, boleh ke tidak tuan-tuan, elok ke tidak kalau kita berjalan malam seorang-seorang ni? Baik, dalam sebuah hadis kata Abdullah bin Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law ya'lamun nas ma fil wahdati ma a'lamu ma sarakibun bil laili wahdah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, kalaulah manusia ni, umatku, dia mengetahui, ya, keburukan yang ada pada seorang diri, sebagaimana aku mengetahui tentulah tiada berjalan orang yang berkenderaan di waktu malam, ya, berkeseorangan, kerana banyak bencana dan sebagainya ada di waktu malamnya itu. Baik, hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Baik, hadis yang telah saya bacakan ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang maknanya anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi katanya tuan-tuan, ya, kalaulah manusia kita ni nampak apa yang ada pada waktu malam ini, nescaya kita tidak akan bermusafir keluar pada waktu malam, ya. Tapi sebab kerana tak tahu, itulah yang kita keluar juga tengah malam tu. Tuan, Nabi bagi warning sebenarnya. Bagi kalau orang yang nak musafir ni, kalau boleh elaklah di waktu malam, seorang-seorang, ya. Sebab bila kita drive seorang-seorang ni, menyebabkan kita tak mampu nak bertahan sampai ke tempat destinasi tu. Melainkan kalau orang tu waktu dia muda, jenis muda ni tuan-tuan, dia pun baru dapat lesen, itu memang tak tidur daripada Bukit Kapal ke Perlis pun steady lagi. Orang yang baru pegang lesen ni. Tapi kalau orang yang dah lama pegang lesen ni, daripada Bukit Kapal nak pergi Perlis pun saya ingat 3 hari 2 malam juga. Punya jauh tu. Nak cerita dah berapa kali tidur dah, ya.
Tu nak ceritanya lama kita berhenti tu. Tak larat. Ya. Jadi tu Nabi kata, kalaulah manusia tu dia tahu ya, yang baiknya malam tu, waja'alna naumakum subata, Allah sebut. Dijadikan malam ini untuk kita beristirahat. Rehat-rehat, tenang-tenang. Tapi kalau ada juga urgent cerita, urgent case sebagai contoh lah, ada kematian, eloklah kita bawa juga pasangan kita, tuan-tuan, supaya paling tidak pun dia dapat teman kita. Kita pun harap, tuan-tuan ya, macam saya kadang-kadang pergi kuliah sampai Banting ya, tu kira jauh lah bagi saya tu. Jarum pergi kan, bagi saya jauh lah tu. Kalau nak pergi tu, nak patah balik tu sorang-sorang tu ya. Jadi kita bawa satu keluarga sekali. Jadi kita harap lah isteri kita tu patutnya dia teman kita lah. Tapi biasa dia pun tidur juga. Tapi kalau dia tak datang malam ni, tak apalah. Kau tengok live mampu aku. Jadi maknanya kita doa harap kat dia kan. Tapi kadang-kadang dia tidur lah, banyak tak tidur lah, cover balik jadi maknanya ada juga peneman, happy-happy juga, anak-anak riuh rendah gitu. Jadi paling tidak pun, tuan-tuan, dialah menghibur. Sebab bila drive seorang-seorang ni tanpa kita sedar dah peringkat umur ni, tuan-tuan ya, dia kadang-kadang ada sampai satu tahap bila penat sangat tu, mata dia terbuka tapi pemikiran dia dah tak fikir apa dah. Mata dia tengok depan. Dia tak fikir. Ini orang panggil apa? Micro sleep. Bukan sleep disk. Sleep disk lain. Sleep disk dia pun dia juga akan penat kan. Micro sleep. Dia padam 3 second je. Buka-buka, siapa Tuhan kamu? Jenuh kita. Man Rabbuka ya. Tu yang benda ni kita tak nampak ya. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka apa ucapan Nabi ni, sebagian ulama mengatakan ada pun musafir dengan jarak lebih daripada 2 marhalah ini berseorangan, maka boleh dihukumkan sebagai makruh. Sampai tahap macam itulah. Jadi eloknya, tuan-tuan, untuk menyelamatkan diri kita daripada berlaku satu kemalangan ya. Dan malam kita tak tahu, tuan-tuan, banyak. Dan kadang saya nak balik rumah pun rasa takut juga. Kadang-kadang lori dan sebagainya, kita ingat lori dah stop dah, rupanya mereka pun masih lagi kejar trip nak hantar tanah sebagainya. Auzubillah min zalik. Jadi kita tawakal pada Allah lah. Mudah-mudahan niat kita ikhlas nak sampai ilmu ni, Allah bantu kita sampai juga, mudahkan perjalanan pergi dan pulang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik itu, tuan-tuan ya, sambil-sambil tuan-tuan kena banyak juga doa pada ustaz-ustaz ni. Kadang-kadang kesian ya, bila dengar kawan-kawan kita balik, kadang-kadang tak sampai ke rumah, tuan-tuan ya. Sampai ke rumah, tengah-tengah jalan ada lah isunya. Yang baru ni kawan saya, dia pergi di belah-belah Sungai Tengi tu. Dia balik nak jalanan pulang tu ya. Lepas habis kuliah tu pukul 9, habis solat 9:15 minit tu, kira ingat dah balik dah. PJK ajak makan pula. Dia katanya ajak makan ya. Dia awalnya dia nak tolak juga makan tu, tapi dah AJK tu ajak makan chicken chop, dia tak tolak lah. Jarang orang belanja makan chicken chop Selalu mi goreng tak ada toge tu kan. Jadi dia tak tolak makan-makan, duk bersembang, akhirnya sampai pukul 11. Pukul 11 tu bahaya dah, start bahaya seorang-seorang. Memang nak jadikan cerita lah, nak bagi sama-sama kita ambil iktibar. Elok lah berjalan seorang-seorang ni, musafir seorang-seorang di tengah malam, tempat yang sunyi. Dalam nak dekat sampai di betul Bukit Tagar tu, tiba-tiba tah macam mana keluar seekor lembu. Tuan-tuan maklum lah, kalau yang bisa pergi ke Bukit Tagar tu kan, dia ada macam taman buah tu. Tiba-tiba keluar, akhirnya berlaga lah ya. Jadi dia tak ada apalah, tapi nak ceritanya berlaku kemalangan. Tapi kalau lah dalam keadaan di situ, tuan-tuan, ada pula orang niat nak buat apa, nak mencuri, nak merompak, jadi dah lah jatuh, tertimbun tangga pula ya. Sepatutnya dia harapkan orang tolong dia, tapi sebaliknya berlaku dia kena rompak pula. Nauzubillah. Jadi benda ni, kita ni, tuan-tuan, benda kalau kita nampak perkara keburukan banyak berbanding daripada kebaikan, nescaya kita akan duduk di rumah dan tidak akan bermusafir pada waktu malam. Jadi kalaulah urgent, itu cerita lain lah. Paling tidak dah ajaklah siapa-siapa untuk dapat teman kita supaya kita selamat ke destinasi. Wallahu alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang ketiga pada malam ini ya, meminta kebenaran untuk
ya, meminta kebenaran untuk ibu bapa, ya, berjihad pada jalan Allah Taala. Dia punya tajuk pun nampak lain ni. Ada banyak kali, ada 2 kali untuk, ya. Kita ubah sikit lah. Minta kebenaran daripada ibu bapa untuk keluar berjihad. Faham? Ya. Tak boleh ke tak boleh kita nak keluar berjihad ni? Baik. Di dalam sebuah hadis, tuan-tuan, ya, kata Abdullah bin Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihadin faqala ahayyu walidak, qala na'am, qala fafihima fajahid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah datang seorang lelaki kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia meminta kebenaran daripada anaknya untuk keluar berjihad. Minta keizinan untuk keluar berjihad bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ibu dan ayah awak masih hidup? Ya. Maka berkata ia, ya. Ya. Maka bersabda junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada keduanya hendaklah engkau berjihad. Hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Hadis yang telah saya bacakan ini yang mengisahkan ada seorang sahabat termotivasi dengan sebab kerana Nabi pernah, ya, beritahu kepada sahabat ayat-ayat, ya, mereka yang mati di medan perang ini, mereka di bawah pihak Islam, kalau ditakdirkan berperang, mati dalam medan peperangan, mati syahid. Mati syahid tidak ada tempat di akhirat melainkan syurga. Itu jalan syurga. Banyak hadis yang lepas kita dah tengok, ya. Sehingga Nabi menyebut, tuan-tuan, dalam sebuah hadis yang lepas yang pernah kita sebut juga di sini, wa'lamu, ketahuilah sahabat-sahabatku sekalian, ya, adapun mereka yang berperang jalan Allah Ta'ala, pada jalan Allah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jangan kamu mengharap untuk bertemu dengan musuh-musuh kamu. Kita ringkaskan, jangan cari pasal dengan orang. Jangan ada musuh dalam hidup kita, elokkan. Banyakkan kawan-kawan yang baik, ahlan wa sahlan. Jiran-jiran yang duduk di sebelah kanan dan kiri kita, jadikan dia sahabat baik kita. Jangan jadi musuh. Bila jadi musuh, kita tak aman. Kadang-kadang kita berisau apa benda lagi dia tak puas hati dengan keluarga kita. Sedangkan sama-sama ada kereta, ada rumah, ada tanah masing-masing 10 ekar dan sebagainya. Tapi kenapa masih lagi tak puas hati? Ni kita sekadar sebut juga, tuan-tuan, ni menyebabkan penyakit hati. Bila hati, tuan-tuan, dah ada perasaan hasad, diselubungi, tuan-tuan, dengan nilai-nilai keduniaan, maka menyebabkan waktu tu kita hilang pedoman, kita biar putus sahabat pun tak apa dah. Na'udzubillah min zalik. Ini yang berlaku, ya, di sebahagian daripada tempat. Kita mintalah di Bukit Kapur ni, mudah-mudahan Allah jauhkan perangai ataupun sifat macam tu. Amin ya rabbal alamin. Nabi kata jangan mula-mula nak cari musuh, jangan. Walaupun kelebihan istimewa, kita mati pun husnul khatimah, mati yang dicemburui. Tapi jangan berhajat sangat nak bertemu dengan musuh. Tapi ingatlah, doalah, banyak-banyak berdoa supaya Allah Ta'ala kurniakan keamanan di tempat kita ni. Amin ya rabbal alamin. Jauhlah adik-beradik ni, jangan bergaduh. Dengan jiran-jiran pun jangan bergaduh. Biar kita baik-baik. Tak apalah, sabarlah sikit. Kadang-kadang ada jenis jiran, jenis tak faham bahasa ni pun masalah juga. Awak memang minat macam Abu Hurairah, jenis bela kucing, belalah. Tapi masalah kucing awak tak ada tempat ke dia berak, asyik numpang rumah saya je. Ni gelak tu dia lah tu, kan? Sampai masuk dalam grup WhatsApp tu, tak tahu tak, tuan dia tengok baca blue tick, tapi tak ada respon langsung. Tapi ada jiran seorang lain macam ni lah, tuan sembelih
buat sate bagi kat tuan dia sampai tahap tu. Jadi waktu dia jadi sate, mana nak tahu lah lagi nak gitu lagi apa lah. Awak kalau nak bela kucing sekalipun, awak belalah, tapi pandailah jaga sampai menyakiti hati orang lain. Ya, memang ada jenis, tuan-tuan, orang jenis bela minat kucing. Saya ingat dalam ni pun ada kat rumah ada kucing, kan? Bagus orang-orang ukir kapal ni kalau dia jaga okey, kan? Maknanya dia memang jaga toilet kucing tu. Ada setengah tempat ni memang dia tak jaga langsung perasaan jiran, menyebabkan kadang-kadang jiran ni tak tegur siapa. Apa isu Haji sampai tak tegur sampai 10 tahun ni? Ustaz, itulah dia bela kucing banyak sangat sampai berak, saya kena marah orang rumah tu, yang saya marah tu. Haji, kita beli beras, memang beli beras dia yang masak pula dah. Jadi maknanya tuan-tuan ya, jaga hati perasaan jiran ni. Sebab kerana Nabi SAW kalau boleh dia minta supaya kita ni biarlah berjiran, bersahabat ni banyak, dan Allah Ta'ala kurniakan keamanan. Tapi fa'idzah laqitumuhum, dalam kita buat kebaikan itu, tiba-tiba ada juga orang yang bermusuhi dengan kita. Dah bertemu juga orang kafir ini, dah tetap akan buat satu perancangan untuk perang. Maka kata Nabi, fasbiru, hendaklah awak bersabar. Dengan arti kata Nabi minta kepada sahabat, jangan lari di medan perang, tunggu, dan bila dia datang kita kena mempertahankan diri. Wa'lamu, ketahuilah wahai sahabat-sahabat sekalian, annal jannata tahta zilali suyuf, adapun syurga ini di bawah lembaran ataupun naungan payung pedang-pedang kamu. Maknanya disebut satu jaminan, insurans yang disebut, dibagi tahu oleh Nabi bahawa orang yang mati dengan sebab kerana terbunuh di medan perang, maka tidak ada tempat melainkan dalam syurga Allah Ta'ala di negeri akhirat. So antara hadis, sahabat ni terpanggil untuk nak daftar, tuan-tuan, menjadi salah seorang yang turut di medan perang. Siapa dia pemuda ni? Kata Abdullah bin Umar, inilah sahabat yang bernama Jahimah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi, dia minta izin, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad. Dia minta izin. Saya dah isi dah Rasulullah Google Form, contoh-contoh dah. Dulu memang tak ada Google Form. Saya dah isi dah Rasulullah, cuma saya nak minta izin, nak minta pengesahan kelulusan daripada awak saja. Boleh tak boleh kalau saya turun di medan jihad? Maka apa ucapan baginda Nabi SAW? Respon Nabi sebaliknya. Kalau sebelum ni Nabi terima, tapi Nabi tanya kepada Jahimah bin Al-Abbas, faqala ahayyun walidak, wahai sahabat Jahimah, mak dan ayah kamu masih ada ke? Mak dan ayah awak masih ada ke? Maka kata jawab Jahimah bin Al-Abbas ni, qala na'am, ya, mak dan ayah saya masih ada. Maka kata Nabi kata pada Jahimah, fafihima fajahin, adapun kamu berbakti kepada dua mak ayah awak, maka itu lebih utama, dan di sisi agama maka dia juga dikira sebagai jihad. Baik tuan-tuan, kenapa Nabi dalam hadis ni cerita ni Nabi tak bagi sahabat ini untuk turun berjihad bersama-sama? Sebab apa? Sebab kita kembalilah kepada apa yang pernah kita sebut. Adapun jawapan yang keluar daripada lidah baginda Nabi berucap itu, bersabda itu, kesemuanya adalah wahyu daripada Allah. Walaupun sahabat-sahabat datang bertanya soalan yang sama, tetapi jawapan, kalau tuan-tuan baca dalam hadis, ada soalan Nabi jawab, tuan-tuan, jawapan yang berbeza, tak sama. Sebab kerana waktu itu Allah wahyukan kepada Nabi, wahai Muhammad, awak cakap macam ni sesuai pada diri dia. Awak cakap kepada si fulan sesuai pada diri dia. Awak cakap kepada dia golongan si ni sesuai pada diri dia. Dan dalam hadis ini sesuai pada diri dia. Sebab pada ketika itu ulama kata pendapat pertama, kenapa Nabi mengarahkan dia ni untuk berbakti pada mak dan ayah, sebab waktu tu mak dan ayah dia masih uzur. Hidup memang hidup, tapi maknanya dalam keadaan syaikhun, dalam keadaan dah berumur. Jadi memerlukan bantuan anak-anak. Berbakti pada mak ayah awak pun dikira sebagai jihad. Yang keduanya, ada pun tuan-tuan, kenapa Nabi mengarahkan sahabat ni untuk pergi berjuang pada jalan Allah Ta'ala ni? Nabi sebaliknya mengarah kepada berjihad pada mak ayah. Sebab apa?
Kerana diriwayatkan bahawa Jahimah bin Al-Abbas ni juga, ya, pada ketika itu dia tidak mampu lagi untuk, ya, turun di medan peperangan, sebab waktu tu mungkin dia tak sampai lagi lah, ya, dia punya kriteria dia menjadi seorang tentera Islam. Maksudnya, ya? Maksudnya 27 saat. Ada 27 saat pun kira lah. Ya. Tak apa, kita berhenti sekejap, dan insya-Allah nanti kita akan sambung sikit lagi sampai ni. Wallah. Muhammad. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. No. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. سبحانك لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik,
sambung sikit lagi tuan-tuan ya. Jadi sebelum kita berhenti tadi ada kita menyebut tentang ya bagaimana Nabi mengarahkan Jahimah bin Al-Abbas ni untuk berbakti pada mak dan ayah itu lebih aula ya. Sebab kenapa tuan-tuan ya, pendapat yang ketiga ya, menurut kebanyakan para ulama bahawa pada ketika itu Jahimah Al-Abbas ni maka diharamkan untuk dia keluar berjihad, berperang bersama dengan Nabi SAW, walaupun jihad ini dituntut di dalam agama. Tapi dengan asbab kerana pada ketika itu waktu usia dia pun ya mungkin waktu tu masih lagi muda, terlalu muda, dan mak ayah dia tidak mengizinkan, ataupun tak kiralah kalau salah seorang daripada mak dan ayah itu tidak mengizinkan, maka hukum dia adalah haram ya. Sebab kerana taat kepada mak dan ayah ini adalah fardu ain, adapun jihad ini adalah fardu kifayah. Maka apabila bertembung di antara fardu ain dengan fardu kifayah, maka terkeluarlah satu kaedah fiqh namanya taqdimul aham minal muhim. Maka kita kena mendahulukan perkara yang lebih penting berbanding daripada perkara yang penting. So maknanya di sini jelas bahawa adapun tuan-tuan perkara yang namanya jihad, berbakti pada mak ayah, kedua-duanya adalah amalan yang baik. Cuma pada ketika ini Allah wahyukan kepada Nabi, sampaikan kepada sahabat yang minta izin ni, adapun dia berbakti pada mak ayah, maka itu lebih utama ya. Berbakti pada mak dan ayah itu lebih utama, dan adapun jihad dah tak apa, sahabat yang lain dia boleh dah cover dah. Jadi mak ayah kamu siapa yang boleh cover, melainkan anak-anak dia sendirilah yang dapat jaga dia. Dan waktu tu juga tuan-tuan dia masih terlalu muda kata ulama, maka dia tak sesuai. Sebab nak masuk tentera ni dia pun ada kira-kira dia kan. Macam kita nak masuk askar lah dekat Malaysia ni kan, dia ada kriteria-kriteria dia. Dia mesti kena bidang dada macam ni, tinggi dia macam ni. Dia tak boleh ketot macam imam kita, tak boleh. Yang tengok, bukan tengok atas bawah, tengok bawah je. Tak boleh. Dia mesti ada tinggi dia, mesti 160 lebih, 65 tak silap saya. Bidang dada kena buka, dia tak boleh cengkung belakang kan. Itu semua dia kira kan. Macam saya ni macam mana boleh tak? Ketawa tu kan. Sama je kita kan. Yang penemu duga pun dia pun fikir nak ambil ke tidak ni kan. Jadi maknanya tuan-tuan dia ada kriteria-kriteria, dan bila kita faham tuan-tuan tentera di zaman Rasulullah SAW sendiri ya, apabila kita melihat khazanah-khazanah antaranya pedang Nabi ya. Pedang Nabi ni pernah diceritakan ya oleh Dr. Syekhul Azhar ya. Ketika mana dia pergi tuan-tuan, diberi peluang untuk mengangkat pedang Nabi, dengan kekuatan orang Arab ni bagi katanya sebelah tangan tak mampu untuk angkat pedang Nabi tu. Dia terpaksa kena pimpin dua belah barulah dia boleh angkat. Itu kekuatan orang ya, orang Arab. Kalau orang Jawa tak tahulah boleh ke tidak. Saya ingat kalau kita boleh angkat pun boleh jugalah, memang dua belah tangan lah. Tapi dia ada penyakit lain pula, buasir terkeluar, berat sangat kan. Itu belum lagi Syekh tu kata ya, kalau pakai baju besi lagi lah. Kalau pakai baju besi, katanya kalau orang Malaysia pakai baju besi di medan perang, nescaya orang Malaysia mati syahid. Tapi mati syahid dalam keadaan berdiri, tak boleh gerak. Berat sangat pakaian, nak gerak macam mana? Pakai tu cantik dah, tentera musuh tengok, ui gerun tengok ni. Rupanya semua tak boleh gerak, berat sangat ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, maka sudah pasti tuan-tuan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ni berupa perkara yang Nabi mendapat wahyu daripada Allah, yang sesuai pada ketika itu sahabat yang bertanya, inilah amalan yang sesuai yang diamalkan dalam hidup dia. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, syukur kita dapat dengan beberapa buah hadis, 3 buah hadis pada malam ini. Jadi insya-Allah kita akan tengok pada pertemuan akan datang, mengisahkan tentang larangan berkhaluan dengan perempuan ya. Ada hadis yang mana Nabi kita SAW melarang kerana kita berduaan dengan perempuan ya, walaupun dia datang nak mengisi borang, nak mengesahkan borang yang terjadi masjid lah. Ya, pengalaman saya bila jadi PPP, penolong pendaftar pernikahan ya, yang kalau datang tu kita ingat perempuan tu dia datang dengan mak ayah dia ya. Jadi dia datang
seorang-seorang. Jadi kita pun tak layan lah, suruh dia balik panggil bapa ataupun mahram dia, supaya paling tidak pun dapatlah kita jauh daripada fitnah. Jangan buat pasal tuan-tuan ya, tak apa ustaz, saya jenis kuat iman. Jangan. Yang pakai serban, ekor serban godek gitu, dia macam ular tu. Tak tahu sebab apa tu. Jangan, jangan cubalah, jangan cuba. Sebab apa yang Nabi larang pasti ada benda yang nak disampaikan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bahas pertemuan akan datang. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada sisi aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.